Kadang-kadang kipas tak sejuk, bukan kerana dia rosak, tapi kerana habuk terlampau banyak. So habuk ni nak kena bersihkan. Kalau kipas tu slow, nak kena tukar dia punya barang supaya dia laju semula. Ni habuk-habuk ni lah menyebabkan dia jadi tak sejuk. Kalau kipas tak laju, kita kena tukar kapasitor. Ni barang dia, kapasitor fan RM7 je, boleh buat sendiri. Sambung wayar, dah beres. Ni ada benda kita boleh buat sendiri. Okey, kita test kipas selepas kita tukar kapasitor. Nombor 5. Okey, kita tengok setara mana lajuan dia. Laju tu. Lajunya. Baru rasa angin. Sedap. Macam duduk tepi pantai. Wah. Okey. Lampu dia ni malap sikit. Nanti kalau ada penyewa, kita tanya dia suka lampu malap ke lampu terang. Kalau dia nak lampu terang, kita letak yang terang. Dinding dia pun macam dah kurang sikit, mungkin nak kena cat baru lah. Yang ni kita tengok keadaan penyewa. Penyewa nak cat baru, kita cat. Itulah habisnya. Ni pun dah lusuh dah. Mungkin kita nak kena tukar ataupun pasang cadar baru. Ini pun dah banyak peta-peta dunia ni. Hitam. Ini nak kena tukar. Tak payah sayang duit, kita tukar baru je. Ini dia elok lagi, cuma kita cari dia punya lapik dia lah. Banyak gila. Ini peta dunia tuan-tuan. Peta dunia. Mana ni, Amerika, Rusia, China, ada belaka semua ni ada. Aduh, letih. Ini kita tukar je lah. Pantai kita tukar baru. Ini kita pasang cadar bagi cantik sikit. Okey, beres.